Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam lestari, salam Malaysia Madani. Salam IPJM Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia. Baiklah, untuk pembintangan kali ini kita akan masuk ke dalam sosiologi dalam pendidikan EDUP 3143, tugasan 3 iaitu persembahan. Dan pada hari ini saya akan membawa anda semua menyelami satu topik yang sangat dekat dengan kita semua, iaitu sosiologi dalam pendidikan. Kita akan bincangkan bagaimana sistem kita berubah mengikut tuntutan globalisasi, terutamanya peralihan besar daripada budaya peperiksaan kepada pentaksiran berasaskan sekolah PBS dan pentaksiran bilik darjah yang lebih holistik dan menyeluruh. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi pembintangan pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bak kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama diberi Muhammad Iskandar Zulkarnain bin Hushairi dengan nombor kad pengenalan 051128101071, nombor angka giliran 202419244034. Saya berasal daripada Selangor dan merupakan kumpulan PISMP Cendekia 2. Baiklah, kita masuk ke bahagian pengenalan. Sistem pendidikan Malaysia telah melalui pelbagai perubahan selaras dengan tuntutan globalisasi, perkembangan teknologi dan keperluan melahirkan model insan yang holistik dan menyeluruh. Perubahan utama dapat dilihat melalui peralihan daripada sistem pentaksiran berorientasikan peperiksaan kepada pendekatan yang lebih menyeluruh melalui pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah dan pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran bilik darjah ini merujuk kepada proses pentaksiran berterusan yang dilaksanakan oleh guru sepanjang pengajaran dan pembelajaran bagi menilai tahap penguasaan murid dari aspek kognitif, afektif dan psikomotor melalui pelbagai kaedah seperti pemerhatian, sosial, jeris dan intelek. Iaitu, pelaksanaan PBD ini bertujuan untuk meningkatkan kualiti pembelajaran di dalam bilik darjah dan memastikan setiap murid mencapai potensi maksimum mereka. Baiklah, anda semua tahu tak apa ini PBD sebenarnya? PBD ini sebenarnya lebih daripada sekadar markah atau kita nak tengok murid kita sekadar pandai baca buku, menjawab peperiksaan. Tidak. Tapi kita nilai juga emosi mereka dari segi efektif dan kemahiran praktikal mereka iaitu psikomotor. Oleh itu, slide ini untuk membentuk murid secara menyeluruh. PBD ini bukan sekadar ujian akhir, namun PBD ini ialah proses pengumpulan maklumat secara sistematik dan berterusan oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Matlamat utama PBD ini ialah untuk menilai tahap penguasaan sebenar murid dan membina potensi mereka. PBD ini bukan sekadar melabelkan keupayaan dengan grade. Seperti mana kita lihat darjah itu, gabungan kognitif iaitu minda dan pengetahuan, efektif iaitu emosi dan nilai, dan psikomotor iaitu fizikal kemahiran. Apabila murid menguasai ketiga-tiga kemahiran ini dengan menyeluruh, akan dapat membina atau melahirkan murid yang cemerlang dari segi jeris iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Oleh itu, matlamat kita satu sahaja. Kita nak bina potensi sebenar mereka, bukan sekadar letak grade A, B atau C untuk peperiksaan. Malah, kita nak nilai mereka secara lebih menyeluruh di dalam bilik darjah dan di luar bilik darjah. Baiklah, kita masuk ke dalam pentaksiran sebagai proses berterusan. Apa itu pentaksiran? Kita selalu tertanya-tanya, apa itu pentaksiran, apa itu pembelajaran? Biar saya terangkan. Pentaksiran ini yang berterusan merupakan pentaksiran bilik darjah. Ini ibarat sebuah maraton, bukan larian pecut. Ia berlaku setiap hari dalam bilik darjah melalui pemerhatian, soal jawab hinggalah ke projek kumpulan. Apa yang menarik? Guru dan murid dapat maklum balas serta-merta. Kalau ada yang tercicir, hari ini kita boleh bantu hari ini juga. Tak perlu tunggu peperiksaan hujung tahun baru nak menyesal. Jadi pentaksiran sebagai proses berterusan ni, dia berlaku sepanjang proses PDP, iaitu disepadukan di dalam setiap aktiviti harian bilik darjah. Maklum balas segera iaitu membolehkan guru dan murid mengenal pasti kelemahan secara langsung dan melakukan penambahbaikan secara berterusan tanpa menunggu peperiksaan akhir tahun. Jadi tak perlu tunggu peperiksaan akhir tahun baru kita nak nilai dia. Oh, ini tahap penguasaan dia rendah, tahap penguasaan dia tinggi. Tidak. Sepatutnya kita menilai mereka sepanjang proses PDP berlangsung. Ataupun kita gunakan pentaksiran formatif, iaitu pentaksiran sebagai proses berterusan.
Rajah menunjukkan pemerhatian melalui projek dan pembentangan. Lepas tu murid dapat refleksikan diri dan akan kepada maklumat segera, soal jawab kuis dan berterusan sebagai untuk guru menilai dalam proses bilik darjah. Bukan sekadar untuk menilai di akhir pembelajaran. Baiklah, kita masuk ke dalam teras Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Semua perubahan ini bukan suka-suka ya. Ia berakar umbi daripada Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hinggalah 2025 iaitu sekarang. Fokus kita sekarang adalah pentaksiran ni dia sebagai alat strategi. Kita nak pastikan setiap sistem yang kita inklusif. Maknanya setiap murid tanpa mengira keupayaan ada peluang yang sama untuk capai potensi maksimum mereka. Sebagaimana kita lihat pada slide ini. Pertama, arah tuju negara. PBD ini merupakan seusaha untuk transformasi pendidikan bersepadu. Seterusnya, dia akan bergerak kepada kualiti pembelajaran iaitu fokus formatif untuk menekankan pentaksiran formatif sebagai alat strategi untuk meningkatkan kualiti pembelajaran secara menyeluruh dan inklusiviti iaitu memastikan sistem pendidikan responsif terhadap kepelbagaian kebolehan setiap murid tanpa ada yang tertinggal. Baiklah, mari kita tengok pada sudut alat keadilan dan inklusiviti sosial. Dulu sistem peperiksaan kadang-kadang berat sebelah kepada mereka yang mampu bayar tuition mahal. Bagi murid yang kurang dari segi ekonomi, mereka tidak dapat pembelajaran tambahan. Mereka sukar untuk menimba ilmu seperti murid kaya yang lain. Tapi dengan adanya PBD sekarang ni, kita bawa keadilan sosial. Kita nilai murid berdasarkan kemampuan sebenar dalam konteks bilik darjah yang lebih fleksibel dan adil bagi semua latar belakang sosioekonomi. Sistem lama ini meminggirkan peperiksaan standard sering memberi kelebihan kepada golongan beralternatif yang mempunyai akses kepada tuition dan sumber tambahan. Manakala sekarang ini PBD telah membawa keadilan iaitu bersifat fleksibel dan berpusatkan murid. Kita dapat menilai kemampuan sebenar pelajar dari pelbagai latar belakang sosioekonomi secara adil dan seksama. Tidak hanya kita dapat lihat pada murid yang kaya, namun kita juga dapat menilai pada murid yang kurang dari segi ekonomi mereka dengan adanya PBD pada masa ini. Seterusnya, pendidikan sebagai lift mobility sosial. Apa itu mobility sosial? Pergerakan individu untuk meningkatkan taraf hidup secara menegak melalui kelayakan dan pencapaian pendidikan. Saluran utama kebangkitan ini merupakan sistem pendidikan yang adil dan inklusif adalah kunci utama bagi golongan kurang berkemampuan untuk mengubah nasib keluarga mereka. Saya suka guna analogi lift ni untuk pendidikan. Kerana pendidikan yang adil melalui PBD adalah kunci utama untuk murid daripada keluarga yang kurang berkemampuan untuk mengubah nasib mereka. Inilah yang kita panggil mobility sosial, iaitu membolehkan mereka untuk naik tingkat atas dalam kehidupan untuk mereka mencapai pendidikan yang bermakna. Seterusnya, merapatkan jurang pencapaian. Satu saiz tak pernah muat untuk semua. Jadi, PBD ini dapat mengurangkan kebergantungan pada satu kertas peperiksaan sahaja. Kita bina jambatan melalui kolaborasi dan projek supaya murid ni yang mungkin kurang mahir untuk menulis tetap mendapat sokongan saksama dan tidak tercecer serta adil. Kita dapat mengurangkan kebergantungan, memberi peluang untuk murid ini bersinar dan sokongan saksama. Seterusnya, meraihkan kepelbagaian bakat dan kecerdasan. Kita dapat lihat gambar raja tersebut, ada 4 aspek yang ditekankan iaitu komunikasi, kreativiti, kepimpinan dan penyelesaian masalah. Apabila kita keluar dari ruang inklusif ini, PBD memastikan pendidikan tidak lagi hanya memberi kelebihan kepada golongan yang mahir menghafal, namun secara menyeluruh dan adil serta saksama bagi setiap murid untuk mendapat pendidikan yang bermakna. Seterusnya, menghargai bakat terpendam. PBD ini dapat memberi ruang pengiktirafan kepada murid yang cemerlang dalam kemahiran insaniah, kepimpinan dan daya cipta. Dunia hari ini perlukan lebih daripada sekadar menghafal fakta. Kita nak hargai bakat terpendam. Kemahiran insaniah seperti komunikasi, kreativiti dan cara mereka selesaikan masalah di dalam dan di luar bilik darjah itu yang kita perlu tekankan. PBD ini dapat memastikan pendidikan kita tidak lagi eksklusif untuk satu kelompok kecil sahaja, namun terbuka untuk semua jenis kecerdasan kerana semua murid-murid ada kelebihan mereka masing-masing. Seterusnya, jentera penggerak mobility iaitu teori Pitirim Sorokin.
PBD ini merupakan sosiologi pendidikan yang di mana ahli sosiologi iaitu P. Tirim Sorokin menegaskan bahawa pendidikan ialah institusi paling penting untuk membolehkan individu bergerak ke kedudukan sosial yang lebih tinggi. Selain itu, beliau juga menerangkan iaitu pentaksiran bilik darjah ini sebagai enjin untuk pendidikan yang berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengenal pasti potensi murid secara menyeluruh, seterusnya membuka peluang untuk mereka berkembang cemerlang dalam pelbagai bidang kehidupan. Kalau kita rujuk ahli sosiologi ini, beliau menegaskan pendidikan ini merupakan institusi paling penting untuk gerakkan individu ke kedudukan sosial yang lebih tinggi. Dia digelar sebagai enjin untuk mengenal pasti bakat unik murid secara menyeluruh untuk membuka pintu peluang mereka yang lebih luas untuk masa depan mereka sendiri. Seterusnya, bersediakah kita untuk ke dunia sebenar di dalam pendidikan kemahiran abad ke-21 ini? Kerana kemahiran abad ke-21 ini lebih daripada sekadar sijil. Pendidikan hari ini berfungsi sebagai proses pembinaan kompetensi, bukan sekadar kilang mencetak sijil akademik, ya. Iaitu keperluan pasaran kerja. Dunia pekerjaan moden ketika ini tidak lagi bergantung pada hafalan fakta. Oleh itu, PBD ini melatih dan menilai kemahiran praktikal yang benar-benar diperlukan untuk masa depan murid-murid ini, iaitu pemikiran kritis, komunikasi kolaboratif dan kreativiti. Jadi untuk maju ke masa hadapan nanti, kita bukan sahaja untuk menghafal fakta-fakta di dalam kelas untuk persediaan, tak. Oleh itu PBD inilah membentuk murid mereka daripada awal lagi. Zaman sekarang majikan tak tanya, apa yang anda hafal? Apa kamu dapat subjek dulu waktu SPM? Tak. Tapi apa yang anda boleh buat. Sebab itulah PBD ini fokus pada kemahiran, iaitu empat kemahiran tadi, iaitu pemikiran kritis, komunikasi kolaboratif dan kreativiti. Kita bukan lagi kilang nak cetak sijil, tapi kita ni adalah tempat untuk membina kompetensi untuk dunia sebenar yang semakin keras pada zaman ini. Seterusnya, guru sebagai penggerak utama, iaitu pemahaman mendalam, pelaksanaan konsisten dan sokongan berterusan. Pemahaman mendalam merujuk kepada keberkesanan PBD bergantung sepenuhnya kepada kefahaman guru terhadap konsep pentaksiran formatif. Manakala pelaksanaan konsisten ini mengatakan PBD menuntut ketekalan dalam penilaian. Tanpanya objektif untuk merapatkan jurang sosial tidak akan tercapai. Sokongan berterusan, melatih dan memberi sokongan profesional kepada guru adalah faktor yang paling kritikal bagi menjayakan transformasi ini. Guru sebagai penggerak utama. Dalam cerita besar ni, guru adalah superhero. Ya, keberkesanan PBD ini sebenarnya terletak di tangan kita sebagai seorang guru. Sejauh mana kita faham konsep pentaksiran formatif itu sendiri? Sokongan pertusan dan latihan profesional untuk guru adalah kunci utama supaya jurang sosial dapat kita dapatkan dengan konsisten dalam kalangan murid. Oleh yang demikian, kita perlulah melahirkan 6 aspirasi murid ini dari mereka sekolah lagi, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, identiti nasional, etika dan kerohanian, kemahiran dui bahasa. Matlamat menyeluruh ni, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia menggadiskan 6 aspirasi ini untuk melahirkan pelajar yang bukan sahaja pintar akademik, ya, tetapi secara menyeluruh dalam 6 aspirasi ini dan berakhlak mulia untuk masa hadapan mereka di dunia luar nanti. Oleh itu, PBD memberi sokongan dengan melalui pendekatan yang merangsang setiap elemen aspirasi ini melalui kerja kumpulan, pementangan dan refleksi yang membina mereka di dalam bilik darjah. Kita nak produk pendidikan kita ni ada complete package mengikut Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ni. Ada ilmu, lepas tu boleh berfikir dan boleh memimpin serta fasih dui bahasa. Melalui aktiviti ini, dia santai je tapi bermakna. Jadi aspirasi ini kita dapat suburkan secara semula jadi dalam fikiran mereka. Seterusnya, membina keyakinan dan motivasi intrinsik, iaitu menghapus takut gagal. Tanpa tekanan grade tunggal, murid ni lebih berani mengambil risiko untuk meneroka idea baru. Bermaksud, diorang tak ada ataupun tekanan atau orang panggil pressure macam, aku kena score subjek ni, kalau tak masa depan aku hancur. Tak, kita tak tekankan itu dalam pentaksiran bilik darjah ini. Kita nak mereka berasa bebas dan mereka ingin berasa minat untuk meneroka idea baru di dalam subjek tu, macam untuk digunakan di subjek luar, untuk di dunia luar lah gunakan. Macam belajar sains, aku belajar sains, bila tanam pokok kena ada baja, kena ada air kan.
Bukan sekadar baca untuk periksa, bukan. Seterusnya, motivasi dalaman. Murid belajar kerana mereka ingin tahu dan faham, bukan kerana takut dihukum oleh keputusan peperiksaan. Dan akhir sekali ialah kesan psikologi, iaitu penglibatan aktif dalam pembentangan dan projek kolaboratif secara semula jadi membina keyakinan diri yang teguh. Salah satu benda paling mahal dalam PBD ni kan adalah kita buang rasa takut gagal dalam diri murid ini. Bila tekanan grade tu dah tak ada untuk mereka skor pada exam, jadi mereka ni akan lebih berani untuk ambil risiko, untuk meneroka ide baharu. Mereka belajar sebab mereka nak tahu, bukan sebab takut dihukum oleh peperiksaan. Seterusnya, kepentingan iklim sekolah yang positif merangkumi kepada tiga, iaitu persekitaran yang menyokong, iaitu merangkumi hubungan guru-guru dengan murid. Seterusnya, ruang yang selamat. PBD ini hanya akan berjaya jika murid berasa selamat untuk membuat kesilapan. Jadi bila mereka nak cuba benda baru, mereka berasa selamat, macam oh, aku takut nak buat benda ni. Tak, patutnya oh, aku kena buat juga. Aku lebih takut kerana aku gagal untuk mencuba. Seterusnya, iaitu peranan kepimpinan. Pentadbir sekolah mesti memacu budaya yang menghargai usaha berterusan berbanding hanya memfokuskan kepada perbandingan pencapaian antara murid. Jadi, bukan sahaja untuk, oh, kamu dapat A, kamu dapat hadiah. Bukan. Kita boleh juga bagi penghargaan pada siapa peningkatan mereka lebih tinggi. Tak kisahlah grade mereka daripada grade B ke dapat naik C. Kita beri penghargaan supaya untuk memberi murid lain motivasi untuk mereka meningkatkan tahap pendidikan mereka. Okey, jadi pendidikan ni dia hanya akan hidup jika sekolah ni ada iklim yang positif. Guru dan murid kena ada hubungan yang baik. Begitu juga dengan pentadbiran sekolah dan sistem persekitaran sekolah dalam bilik darjah yang agaknya sekarang ni selalunya bilik darjah sekarang lebih kepada kondusif. Jadi murid tu lebih selesa untuk belajar. Okey, sebagaimana kita dapat lihat, perubahan paradigma peperiksaan versus pembelajaran. Budaya peperiksaan, pembelajaran hafalan, fokus pada hasil akhir dan lain-lain lagi. Manakala budaya pembelajaran ni dia menekankan pada pemahaman bermakna, membina keyakinan diri dan kolaborasi bersama. Okey, jom kita ubah soalan kita. Daripada siapa yang dapat nombor satu, kita tanya bagaimana kita semua boleh jadi lebih baik daripada semalam. Kita kena tertanamkan dalam minda murid ni supaya mereka tak saja fikir macam mana aku nak dapat nombor satu, macam mana aku nak dapat A. Tak, kita perlu tanamkan pada mereka untuk jadi lebih baik daripada semalam. Bukan saja baik daripada segi peperiksaan, namun dari segi menyeluruh, seperti membina keyakinan diri, kolaborasi dan kreativiti untuk mereka pada masa hadapan. Sebagaimana PBD ini ajarkan kepada kita. Kita mengubah persoalan daripada siapa dapat nombor satu, bagaimana kita semua boleh bertambah baik. Jadi kita perlu ubah pemikiran murid-murid ini. Okey? Kita nak berada daripada budaya persaingan yang sengit kepada budaya yang membina keyakinan diri murid. Seterusnya, sekolah sebagai ejen sosialisasi merangkumi kepada tiga, iaitu menghancurkan stratifikasi, meruntuhkan prasangka dan membentuk norma yang positif. Di sinilah kita nak hancurkan tembok yang menghalang pendidikan sosial ini untuk mengubah pemikiran murid-murid ini. Seperti mana slide tadi tentang peperiksaan dan budaya pembelajaran. Bagaimana kita nak ubah murid ni? Dia punya minda untuk belajar semata-mata untuk peperiksaan kepada belajar untuk menggunakan pada masa hadapan. Okey, kita nak ubahlah di sini. Melalui kerja kumpulan dalam PBD, kita sebenarnya sedang membentuk norma positif. Jika kita memberikan projek kumpulan untuk mereka berbincang, mereka dapat bertukar pendapat serta idea, mengeratkan hubungan silaturahim sesama rakan. Jadi sekolah ni lah, guru-guru ni lah yang penting untuk mengubah sekolah ni sebagai ejen sosialisasi kepada ejen yang lebih menekankan kepada budaya. Baiklah, akar umbi pembelajaran bermakna. Kita aplikasikan situasi sebenar sebagai gambar raja pokok ya. Yang akar ni merupakan pemahaman mendalam dan konsep dasar. Jadi tanpa pemahaman mendalam dan konsep dasar ni, pokok ni tidak akan dapat berkembang. Pokok ni ibarat murid lah. Dia tidak akan dapat berkembang maju untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Okey, menolak hafalan kosong. Pembelajaran bermakna membantu murid membina pengetahuan yang berkekalan. Dalam konteks dunia sebenar ni, menggunakan strategi seperti pembelajaran berasaskan projek ni
dan pembelajaran berasaskan masalah untuk melatih murid menganalisis, menilai dan mencipta ni perlu diterapkan lebih lagi. Kita nak murid kita ada akal pemahaman yang kuat. Bukan sekadar hafal lepas tu esok dah lupa. Masuk tinggal kanan keluar tinggal kiri. Tak. Kita nak dengan kaedah seperti PBL ni, pembelajaran berasaskan projek ni, kita bawa situasi dunia sebenar ke dalam kelas supaya mereka belajar untuk menganalisis, menilai dan mencipta sesuatu yang bermakna. Baiklah. Inovasi digital memperkasa pembelajaran bilik darjah, iaitu ada tiga, iaitu sistem yang sistematik, portfolio digital dan rubrik dan pentaksiran akan sebaya. Sistem sistematik ini merujuk kepada penggunaan aplikasi dan platform pengurusan pembelajaran yang membolehkan guru mengumpul dan menjejak data pentaksiran secara lebih efisien. Manakala portfolio digital dan rubrik ini membantu murid memahami kriteria kejayaan dengan jelas dan mengambil pemilikan terhadap pembelajaran mereka sendiri. Dan akhir sekali, pentaksiran akan sebaya menggalakkan penglibatan aktif dan tanggungjawab kolektif di dalam kelas. Zaman teknologi ni, kita kena guna alat yang betul untuk mengajar. Ya? Tidak boleh main-main. Portfolio digital dan rubrik ni, dia memudahkan guru untuk menjejak data dengan efisien. Apa nak dia ajar hari ni mengikut rubrik kan? Apa yang nak capai objektif pada hari ni. Okay. Malah ia beri ownership kepada murid untuk melihat sendiri progres mereka dan terlibat dalam pentaksiran rakan sebaya yang sangat membantu perkembangan mereka. Seterusnya, realiti dan cabaran pelaksanaan. Walau bagaimanapun, kita tetap kena berpijak di bumi yang nyata. Cabaran itu mesti ada. Tak kisahlah kepada cabaran guru ke, cabaran murid ke, cabaran pentadbir ke, mesti ada. Contoh beban tugas guru kan. Murid-murid ni, dia mesti, oh aku ajar anak aku sekolah, aku hantar anak aku ke kelas tambahan, mesti dapat A. Tak, sepatutnya ibu bapa ni, dia orang kena mengubah fikiran mereka. Aku hantar anak aku ke sekolah untuk menimba ilmu dan menggunakan ilmu itu untuk masa hadapan, bukan sahaja untuk peperiksaan. Contohnya beban tugas guru, tekanan untuk merancang pembelajaran, untuk merekod dan melaporkan data yang berterusan, memerlukan sistem pengurusan yang lebih ringkas. Dari segi persepsi ibu bapa pula, ketiadaan A atau B ni menimbulkan kekeliruan. Diorang memerlukan kempen kesedaran bahawa nilai murid bukan pada grade semata-mata. Kita kena ubah pemikiran ibu bapa ini pada dewasa ini. Seterusnya, jurang digital dan infrastruktur. Kekangan internet di luar bandar menuntut campur tangan aktif kerajaan. Kerajaan sepatutnya memberi penekanan terhadap sekolah-sekolah yang di luar bandar kerana guru-guru tidak dapat mengakses internet atau mencari maklumat yang sah dan menyeluruh untuk diajarkan di dalam bilik darjah. Okay, sistem moderasi yang utuh diperlukan untuk menjamin kualiti dan kesahihan pentaksiran seluruh negara. Iaitu PBD ini kita perlu jaga di mana-mana sahaja murid itu berada. Tidak kira di dalam bilik darjah maupun di luar bilik darjah. Baiklah, sebagai penutup, PBD merupakan pemangkin masyarakat yang sejahtera. PBD ini bukan sekadar alat penilaian, ia adalah nadi transformasi masyarakat. Apabila pendidikan holistik, campur keadilan sosial, campur ekosistem positif, lahirlah masyarakat yang sejahtera. Itu lebih daripada pentaksiran. PBD ini bukan sekadar alat untuk menilai pencapaian, tapi ia adalah nadi, memangkat martabat. Dengan komitmen bersama, guru, ibu bapa, pembuat dasar, PBD dapat memecahkan halangan sosioekonomi, melahirkan generasi yang berdaya saing dan merealisasikan impian sesebuah negara yang sejahtera, inklusif dan adil. Jadi, ini adalah usaha kolektif kita semua demi masa depan negara. Tidak kiralah guru ataupun ibu bapa mahupun masyarakat perlu mengambil peranan yang penting dalam membina jati diri murid-murid ini, sama ada di dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Baiklah, kita masuk ke dalam rujukan. Berikut merupakan rujukan yang saya dapat untuk melakukan pembentangan kali ini dan mencari info dari segi jurnal maupun artikel di dalam Google dan di perpustakaan. Berikut merupakan rujukan yang saya dapat. Baiklah, itu sahaja daripada saya untuk hari ini.
Semoga apa yang dikongsikan memberi perspektif baru untuk kita semua terus memajukan dunia pendidikan kita. Sekian, terima kasih atas perhatian anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memohon maaf jika ada terkasar bahasa tersilap bicara di sepanjang proses pembentangan saya untuk tugasan 3 sosiologi persembahan pada kali ini. Saya juga ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Encik Muhammad Taufik bin Jamal kerana banyak membimbing dan memberi idea untuk saya menyiapkan tugasan 3 pada kali ini. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan dan sahabat perjuangan saya iaitu daripada kelas Sindakia 2 untuk membantu saya menyiapkan tugasan 3 sosiologi ini. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.